Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'. Kita selalu dengar orang kata bahawa siapa yang tak berpegang dengan sifat 20 adalah kafir. Ini kita boleh tengok kat dalam medsos lah. Konon-kononnya siapa tak berpegang dengan sifat 20 adalah kafir. Persoalannya adalah, wujudkah dalil Allah bersifat qadim? Aku nak tanya yang tu dulu. Yang hampa duk sedap kata orang yang tak berpegang dengan sifat 20 tu adalah kafir. Adakah dalil Allah mengatakan bahawa diri dia tu qadim? Bagi aku tak ada masalah hampa nak pegang sifat 20 ke, tauhid 3 ke, apa ke, ikut suka. Terpulang. Tetapi bila mengatakan orang yang tak berpegang dengan sifat 20 adalah kafir, maka hari ini aku bagi jawapan. Kenapa aku tak berpegang kepada sifat 20? Pertama sekali, janganlah kita mendahului perkataan Allah dengan Rasul. Maksudnya, apa yang Allah tak cakap, apa yang Rasul tak cakap, kita jangan pandai-pandai duk pergi cakap. Contohnya, Allah pernah menyifatkan dirinya sebagai qadim kah? Allah tak pernah menyifatkan diri dia sebagai qadim. Allah juga tak pernah menyifatkan dirinya sebagai tanpa permulaan, tanpa perakhiran. Carilah di mana-mana ayat dalam Al-Quran, Allah tak pernah sebut diri dia sebagai qadim, awal tanpa permulaan dan tanpa perakhiran. Allah Ta'ala tak pernah sebut. Kepada siapa yang nak berpegang sifat 20, silakan. Saya tak kisah. Tapi Allah sebut dengan jelas bahawa dirinya bersifat al-awal, al-akhir. Kalau nak pegang sifat 20, peganglah. Dan percaya sifat 20. Itu akidah tauhid hamba. Tapi aku tak mau. Takkan hampa nak paksa aku benda yang aku tak mau. Aku pun tak paksa hampa untuk meninggalkan sifat 20. Hampa nak pegang sifat 20, peganglah. Tapi aku nak jawab lah kenapa aku tak mau. Dalam surah Yasin, Allah menyifatkan qadim tu sebagai sifat makhluk, bukan sifat ketuhanan. Kena faham, bila Allah Ta'ala letak sifat qadim kepada makhluk, maka sifat tu bukan sifat ketuhanan dah. Rasulullah pun tak pernah mengatakan bahawa Allah itu qadim, Allah itu awal tanpa permulaan dan akhir. Nabi tak pernah sebut, Allah tak pernah sebut. Jadi satu pertanyaan aku kepada hampa, kan, geng-geng duk kapiakkan orang yang tak pegang sifat 20 ni. Dari manakah asal usul perkataan qadim yang mendefinisikan sebagai wujud tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran? Itu pertanyaan aku, dan sagi aku akan jawab. Lagi satu, berhati-hati bila kita nak bercakap sesuatu tu. Kita ada sandaran kah? Kerana setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jangan main-main. Bahkan malaikat pun bersaksi atas perbuatan kita. Segala perbuatan, segala percakapan kita, malaikat tulis. Kita nak beriman ke dengan sesuatu yang kita tak tahu asal usul? Tiba-tiba kita nak kata kita beriman dengan qadim. Asal usul dah? Hadis, Quran, adakah? Tak ada. Tapi aku tak pernah lah kata orang berpegang sifat 20 ni kafir. Aku tak nak kata. Walaupun Nabi tak pernah sebut, walaupun Allah tak pernah sebut. Ikut suka hampa, hampa nak pegang. Aku nak pegang cara aku, hampa nak pegang cara hampa, terpulang. Lagi satu, aku nak tanya lah, adakah anda berpegang dengan sifat 20 ataupun mempertahankan sifat 20 kerana semata-mata nak cari reda manusia? Aku tak perlu reda manusia. Aku cari reda Allah, bukan reda manusia. Sebab bila aku mati, tinggal aku dengan Allah saja yang berurusan. Bukan berurusan dengan orang-orang yang hidup depan aku ni. Tak ada. Maka aku nak berakidah dengan cara aku, terpulang. Satu benda aku nak cakap kepada geng Ahlul Kalam. Bila hampa memalingkan ayat Al-Quran ataupun mendustakan Allah tanpa dalil, ingat, ancaman Allah tu nyata. Aku sebut ada dalil, bukan aku sebut buta-buta. Dan hampa yang mengaku sebagai Islam ni, aku nak tanyalah, maruah hampa tu di depan Allah Ta'ala ada tak? Bila kita mengatakan sesuatu yang Allah tak katakan kepada diri dia. Tapi aku nak tanya lagi satu, kepada orang yang mengaku Islam tetapi mendustakan ayat-ayat Allah, menyebut sesuatu yang Allah tak sifatkan kepada diri dia, mana maruah hampa sebagai orang Islam di depan Allah Ta'ala? Bukan depan aku tak kisah. Depan Allah Ta'ala hampa tak rasa malu ke? Sedangkan Allah tu maha melihat, maha mendengar setiap perbuatan dan perkataan kita. Tapi itu dinamakan hakul yakin. Tahu Allah Ta'ala sedang melihat, tahu Allah Ta'ala sedang mendengar apa yang kita buat dan apa yang kita cakap. Bukannya bercakap ikut hawa nafsu,
bukan bercakap ikut suka hati. Bab lain terpulang aku tak ambil tahu, tapi bab Allah Ta'ala, biar ada dalil daripada Allah, biar ada dalil daripada Nabi. Aku tegaskan sekali lagi, perkataan kita ni tentang Allah Ta'ala, tentang Nabi, bahkan berdusta di atas Nabi pun tempat kita di neraka, apatah lagi berdusta di atas nama Allah. Video sebelum ni aku dah janji akan buka apa itu khadim di dalam pemahaman falsafah Yunani. Pertama sekali kita tengok buku Greek Philosophy. Tengok pada yang aku gariskan tu. Dia sebut apa? Tanpa permulaan, tanpa pengakhiran. Inilah definisi khadim. Kalau kita mengatakan kita berpegang kepada khadim, definisi dia adalah sama macam ni. Bagaimana pula dengan hadis Nabi, barang sesiapa yang mengikuti sesuatu kaum, maka kita adalah bahagian daripada kaum tersebut. Sebab tu aku tak ikut. Betul ke Hadi? Macam tak betul je. Siapa yang tulis perkataan tu asal dia? Siapa yang tulis perkataan tu asal dia? Ni buku dia. Buku daripada Plato. Tengok muka surat 44. Ni kitab Phaedrus. Apa maksud dia tu dalam bahasa Melayu? Maksud dia tanpa dilahirkan, tanpa dicipta. Sebab tu ayat ni didefinisikan oleh orang-orang terkemudian daripada Plato sebagai awal tanpa permulaan. Bukankah khadim juga disebut atau didefinisikan sebagai awal tanpa permulaan? Aku tak ikut. Aku ada alasan. Tapi aku tak katakan, siapa ikut kapiak. Aku tak nak kata. Rasa sedar sifat 20, ikut suka hampa. Itu bukan urusan aku. Dan ada lagi satu kitab yang menyebutkan hal yang sama. Ni dia ni, kitab ni. The Book of Token. Nampak tu lambang apa tu? Kat Book of Token tu. Tu lambang 10 Sefirot of Kabbalah. Kitab Yahudi. Kalau nak tahu. Okey, kita tengok lagi. Apa isi kandungan dia? Nampak tu. Yang macam badut sarkis tu. Lepas panggil apa? The Fools. Si bodoh. Cuba tengok betul-betul. Dia sebut apa tu? Without beginning. Tanpa permulaan. Sama tak dengan definisi khadim? Itu pertanyaan aku. Sama tak dengan definisi khadim awal tanpa permulaan? Itu saja. Aku tak mau kata sifat 20 tu betul ke salah ke, aku tak mau kata. Aku bertawakuf dalam hal tu. Tapi untuk diri aku tinggalkan sifat 20, aku berpegang dengan apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Tanpa takwil, tanpa taktil, tanpa tasbih, tanpa kaif. Sebab tu, aku kalau bila aku sebut satu benda, aku tak takut. Dan aku bertanggungjawab atas apa yang aku sebut. Nak kata aku kapiak pun aku tak kisah. Nak kata aku mujassimah pun aku tak kisah. Nak kata aku musyabihah pun aku tak kisah. Yang penting hampa mau naik masjid untuk bersumpah laknat atas nama hampa, atas anak bini hampa, atas anak laki hampa bahawa aku kapiak. Aku juga akan membantah perkataan hampa dengan sumpah laknat ke atas diri hampa. Kau ni keluar. Jangan sembang kosong. Kalau nama kata untuk nak bercakap kebenaran di atas Islam, anytime aku on. Sekian. Assalamualaikum.